Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Cinta Puntiang, SISC Plus, Bahasa dari Pejabat Pendidikan Daerah Baling, mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Kolokium ini akan menampilkan 14 sesi pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sebelum kita bermula, ingin saya ingatkan masa pembentangan adalah selama 7 minit sahaja. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Dalam pembentangan kolokium ini, kita tidak akan membuka masa untuk sesi soal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan, anda boleh menulis soalan dalam chat box. Para pembentang akan menjawabnya nanti. Mohon semua penonton klik like and share Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Baling serta subscribe saluran YouTube PPD Baling. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentangan para peserta Baling E-Summit 1.0 dari Bilik 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Dr. Zahrah binti Cik Isa, Pegawai SISC Plus TVET Pejabat Pendidikan Daerah Baling, mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan Baling E-Summit 1.0 yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Acara hari ini akan menampilkan pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sesi pembentangan dari bilik ini akan menampilkan 10 orang peserta. 5 orang peserta pertama adalah Siti Sarah binti Abu Bakar dari SK Kuala Ketil, Kedah, Nur Iza binti Abdullah dari IPGM Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah, Marina binti Masdar dari SK Kuala Pegang, Kedah, Nurin Adlina binti Nasaruddin dari IPGM Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah, dan Suryanti binti Abdul Wahab dari SK Kuala Pegang, Kedah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah binti Abu Bakar dari SK Kuala Ketil. Tajuk pembentangan saya ialah gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran, kuisis paper mood sebagai media penilaian PBD. Fokus saya ialah kepada murid yang tidak dapat menguasai kemahiran dan standard pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik dalam bidang ulum syariah bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Ini dapat dilihat apabila murid tidak mencapai markah yang maksimum dalam ujian formatif. Jadi, guru perlu mencari kaedah yang mudah dan berkesan untuk menilai murid dalam penilaian PBD. Objektif kajian yang pertama ialah menarik minat murid untuk mengikuti proses PDPC yang lebih interaktif. Yang kedua, memberi pendedahan ICT dan digital kepada murid. Yang ketiga, memudahkan guru merancang PDPC dengan berkesan. Dan yang keempat, memudahkan guru mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran dan standard pembelajaran. Sasaran murid saya ialah murid tahun 4 USM, SK Kuala Ketil bagi mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang ulum syariah. Seramai 20 orang murid yang terpilih dan saya memfokuskan kepada murid yang tidak mencapai markah maksimum dalam ujian formatif. Jadi, satu kajian kualitatif berbentuk tinjauan telah dijalankan untuk menilai persepsi pelajar terhadap penggunaan kuisis paper mode dalam PDPC
pendidikan Islam. Gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pembelajaran berasaskan permainan game-based learning yang mampu menjadikan proses PDPC lebih menyeronokkan. Ia bersifat interaktif di mana ia mengaplikasikan teknik permainan dalam talian ataupun online sambil belajar. Salah satu contoh aplikasi gamifikasi yang berkesan ialah Quizzes Paper Mode yang boleh digunakan semasa pembelajaran bersemuka. Ia adalah gabungan dunia digital dan fizikal di mana mendorong penglibatan murid dengan menjawab soalan dalam mod kertas pada soalan Quizzes. Ia sangat berguna kepada guru dan murid sebagai media penilaian pembelajaran iaitu pentaksiran bilik darjah PBD. Pentaksiran bilik darjah ataupun PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang boleh berlaku secara formatif dan sumatif. Jadi dalam kajian saya memfokuskan ujian formatif untuk menguji sesuatu kemahiran ataupun subkemahiran yang telah diajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah pelaksanaan. Sebelum melakukan pelaksanaan PBD secara paper mode, Quizzes paper mode, saya telah membina soalan formatif berkaitan topik yang diajar. Kemudian, saya memasukkan nama murid dalam aplikasi Quizzes paper mode dan saya juga menyediakan kad jawapan QR. Semasa pelaksanaan, saya telah menjalankan aktiviti PDPC berkaitan bidang ulum syariah dalam mata pelajaran pendidikan Islam seperti biasa. Di akhir PDPC, saya mengadakan ujian formatif menggunakan kaedah Quizzes paper mode. Saya memaparkan soalan dari aplikasi Quizzes di skrin LCD menggunakan komputer riba. Kemudian, murid menjawab soalan secara objektif A, B, C atau D dengan memutarkan kad jawapan QR. Saya mengimbas jawapan setiap murid melalui telefon bimbit dan jawapan murid akan dipancar di skrin LCD. Murid dapat melihat jawapan sendiri dan rakan mereka. Jadi, saya mempamerkan jawapan sebenar dan memberi penerangan kepada setiap soalan yang telah dikemukakan. Selepas pelaksanaan, saya dapat membuat analisis dan mengenal pasti murid yang lemah dalam soalan-soalan tertentu. Murid akan termotivasi untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh untuk menjawab soalan melalui Quizzes paper mode dengan lebih tepat. Secara tidak langsung, ia dapat menggalakkan persaingan secara sihat sesama murid dalam kelas 4 USM. Berikut adalah rakaman video PDPC yang menggunakan Quizzes paper mode. Hasil kajian, penggunaan aplikasi tersebut mendapat maklum balas positif terutamanya dalam aspek-aspek yang berikut. Yang pertama, peningkatan motivasi pelajar. Yang kedua, markah ujian formatif lebih baik berbanding sebelum ini yang hanya menggunakan buku latihan. Yang ketiga, pendedahan digital di mana guru dan murid mendapat pendedahan kepada penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Dan yang terakhir, pengalaman pembelajaran aktif di mana pendekatan ini memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif. Inovasi ini memberi impak yang positif kepada murid, guru dan juga KPM, di mana murid dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka. Dengan elemen permainan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dapat menjadikan pembelajaran satu pengalaman yang lebih menyeronokkan dan kurang tekanan. Bagi aspek guru pula, ia memudahkan tugas guru, di mana gamifikasi boleh membantu guru dalam merancang aktiviti pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Guru juga dapat membuat penilaian dengan lebih telus dan berkesan. Dari segi KPM pula, di peringkat KPM, ia sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2015 hingga 2025, iaitu anjakan yang ke-11
memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Penglibatan komuniti dari segi murid pastinya seronok belajar dan cuba sedaya upaya untuk mencapai markah yang maksimum dalam ujian formatif. Dari segi guru, menggalakkan guru untuk mencuba aplikasi ini dan mengaplikasikan dalam PDPC melalui perkongsian dalam media sosial TikTok saya. Dari segi ibu bapa, saya telah membuat perkongsian dalam kumpulan WhatsApp kelas dan dapat memberi informasi kepada ibu bapa mengenai aktiviti dan prestasi anak-anak mereka. Kesimpulannya, pendekatan gamifikasi seperti kuisis peppermint ini adalah langkah yang baik untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, menjadikannya lebih relevan serta menarik untuk generasi murid masa kini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel serta para penonton yang menonton video saya pada hari ini. Pada hari ini, saya akan membentangkan inovasi saya yang bertajuk Kit Hero Kita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan biodata diri saya terlebih dahulu. Pertama sekali, nama saya Nur Izzah binti Abdullah. Saya berumur 21 tahun. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda perguruan bagi mata pelajaran sejarah sekolah rendah di Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Sultan Abdul Halim. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada pernyataan masalah. Pertama sekali, secara umumnya kita sudah lebih tahu bahawa mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang sukar. Mata pelajaran ini terlalu banyak nama tokoh, peristiwa yang perlu diingati oleh para murid. Hal ini menyebabkan murid ini tidak berminat untuk belajar mata pelajaran sejarah dan menganggap mata pelajaran sejarah membosankan serta tidak bermanfaat untuk mereka. Bagi mengatasi masalah ini, saya menghasilkan inovasi Kit Hero Kita sebagai pemudah cara kepada murid untuk mengingati nama-nama tokoh tempatan serta peristiwa sejarah yang berkaitan dengan lebih berkesan. Baiklah, apakah matlamat inovasi Kit Hero Kita ini? Matlamat inovasi ini adalah untuk membantu murid mengingati sekurang-kurangnya 5 nama pejuang tokoh tempatan dan 2 sebab penentangan tokoh berdasarkan kit inovasi yang saya hasilkan. Baiklah, paparan seterusnya merupakan pengenalan bagi inovasi saya. Dalam video ini, para penonton dan juga para ahli panel boleh melihat paparan dari luar dan paparan dari dalam berkaitan dengan inovasi Kit Hero Kita ini. Inovasi Kit Hero Kita ini dihasilkan dalam bentuk bahan maujud supaya mudah digunakan oleh guru dan juga murid-murid, terutamanya murid-murid di kawasan pedalaman. Inovasi ini juga dihasilkan dengan kepelbagaian warna dan corak supaya dapat menarik minat dan perhatian murid untuk belajar mata pelajaran sejarah dalam topik tersebut. Berdasarkan 4 stesen dalam kit inovasi saya ini juga, apa yang boleh kita simpulkan adalah kepelbagaian warna menjadi satu daya tarikan utama kepada murid untuk belajar di samping memanfaatkan teknologi dalam menggunakan inovasi ini dalam pembelajaran. Jadi, apakah teknologi yang saya gunakan dalam menghasilkan inovasi ini? Pertama sekali, saya menggunakan aplikasi Canva untuk menyusun idea saya dan juga mengemaskini segala ilustrasi gambar, penghasilan kad-kad yang berkaitan dengan peristiwa sejarah serta menyusun gambar-gambar ilustrasi tokoh dengan lebih sistematik. Saya juga menggunakan aplikasi Google untuk mencari maklumat-maklumat tambahan beserta QR Code Generator yang disediakan dalam laman web untuk menghasilkan kod QR bagi memudahkan guru ataupun murid untuk scan dan juga mencari maklumat yang berkaitan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat cara penggunaan Kit Hero Kita.
Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan Kit Hero kita. Antaranya yang pertama, menggalakkan murid untuk belajar secara aktif dan murid belajar secara hands-on. Jadi apabila murid belajar secara hands-on, mereka dapat melibatkan deria dan juga daya ingatan mereka. Mereka boleh meneroka untuk mencari jawapan yang betul di samping merujuk kepada buku teks ataupun nota digital yang disediakan dalam kod QR. Kit Hero kita ini juga menyokong gaya pembelajaran auditori melalui lagu. Jadi lagu-lagu yang dihasilkan dalam lirik dan melodi yang mudah bersesuaian dengan hiburan kanak-kanak ini dapat membantu mereka untuk mengingati sekurang-kurangnya 5 nama tokoh dengan mudah. Kit ini juga menggunakan kepelbagaian warna seperti yang saya terangkan pada awal-awal tadi yang menjadi daya tarikan utama bagi inovasi ini, dan akhir sekali adalah penggunaan elemen digital iaitu nota digital dan kuis digital selaras dengan pembelajaran pada masa kini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Marina binti Masdar, Guru Besar SK Kuala Pegang. Hari ini akan membentangkan inovasi pengurusan pendidikan digital yang diberi nama MySurat dan dilaksanakan di SK Kuala Pegang. Tuan-tuan dan puan-puan, surat merupakan salah satu cara perhubungan di antara agensi kerajaan dengan agensi kerajaan yang lain ataupun dengan orang awam. Ianya merupakan satu dokumen dan rekod rasmi di mana ianya digunakan untuk menyampaikan atau mendapatkan maklumat, arahan, keputusan dan juga idea baru. Surat juga bukti wujudnya penyaluran maklumat dan dihantar biasanya melalui mesin faksimili ataupun email di samping melalui pos dan juga penghantaran tangan. Kenapa MySurat dilaksanakan di SK Kuala Pegang? Ianya timbul apabila satu isu yang kita dapat lihat surat-surat yang diterima atau diminitkan tidak diuruskan dengan baik oleh individu atau personal yang menerima surat tersebut. Surat-surat tersebut ditinggalkan ataupun diletakkan di merata-rata tempat, tidak diletakkan di satu tempat yang khas ataupun yang sesuai untuk dirujuk kembali oleh guru-guru maupun AKP. Ianya berpunca daripada setelah kami buat kajian ataupun tinjauan, 60% daripada kalangan guru dan juga AKP tidak menyimpan dengan baik surat-surat yang diserahkan kepada mereka. Jadi nak menguruskan surat tersebut agak sukar kerana tidak disimpan dengan baik. Dan juga apabila hendak digunakan, apabila hendak digunakan dan tidak disimpan dengan baik, agak sukar untuk mencari semula. Keduanya, punca yang kita dapat lihat adalah 55% guru dan AKP bersetuju bahawa mereka sukar untuk membuat rujukan terhadap surat ataupun maklumat yang terdahulu. Dan yang ketiganya, pihak pengurusan sekolah terpaksa memperuntukkan perbelanjaan yang lebih bagi tujuan membeli kertas yang akan digunakan untuk membuat salinan surat kepada guru-guru dan AKP yang memerlukan. Jadi kalau ada hilang, kita dah bagi dah kali pertama, bila mereka hilangkan dan tidak diurus dengan baik, tidak disimpan dengan betul, kita terpaksa keluarkan surat tersebut sekali lagi maupun 2 kali atau 3 kali lagi di mana banyak menggunakan kertas. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat montaj MySurat. Tuan-tuan dan puan-puan, MySurat merupakan satu kaedah secara digital di mana surat-surat disampaikan kepada guru-guru dan juga AKP. Ianya menyahut seruan kerajaan tentang ataupun keadaan semasa sekarang di mana pendigitalan adalah satu trend dan satu perkara yang perlu disambut oleh semua masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ditawarkan oleh MySurat? MySurat menawarkan satu akses yang mudah dan cepat di mana tidak sampai 1 minit surat yang kita minitkan kepada guru-guru dan AKP telah pun mereka terima dan mereka boleh untuk buat tindakan dengan segera.
Kedua, MySurat menawarkan satu kaedah semakan pentadbir terhadap surat-surat yang telah diminitkan, di mana pentadbir boleh melihat surat-surat tersebut telah diambil tindakan atau belum oleh guru-guru maupun AKP. Ketiga, MySurat menawarkan penjimatan kos kerana tidak perlu berbelanja lebih untuk membeli kertas bagi membuat salinan terhadap surat-surat yang telah diminitkan. Dan keempat, MySurat menawarkan pengekalan surat-surat yang telah diminitkan di dalam server, dan guru-guru serta AKP mudah untuk membuat rujukan terhadap surat-surat yang terdahulu. Ini adalah paparan pengguna. Sebagai pengguna MySurat, apabila mereka log masuk MySurat, mereka akan melihat dua ikon di situ, iaitu yang berwarna biru, di mana itu adalah ikon jumlah surat yang telah diminitkan kepada pengguna, dan ikon berwarna orange adalah jumlah surat yang telah dibaca. Jika berwarna biru 40, yang warna orange 38, manakala bermaksud pengguna perlu tahulah bahawa ada dua surat yang mereka belum baca dan belum ambil tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam MySurat, pengguna boleh muat turun berulang kali surat-surat yang mereka telah baca. Tak ada had, ya. Tak ada had. Jadi sangat mudah. Kalau rasa macam hilang dalam laptop dan sebagainya, tak tahu kat mana letak, boleh buka MySurat balik, boleh muat turun semula. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah paparan admin atau pengurus lah. Dalam paparan admin dalam MySurat, admin boleh melihat jumlah surat yang telah diterima, iaitu dalam ikon biru, jumlah surat yang telah diminitkan, dan juga kepada siapa yang kita minitkan surat tersebut dalam ikon berwarna hijau, dan juga jumlah surat yang belum diminitkan, ikon berwarna merah. Di sini pentadbir boleh mengambil tindakanlah untuk meminitkan surat-surat tersebut, dan ikon berwarna orange adalah jumlah surat yang belum dibaca oleh pengguna, dan pihak pentadbir ataupun admin MySurat boleh melihat senarai surat-surat yang belum diambil tindakan, yang belum dibaca, dan juga senarai-senarai guru yang belum membaca surat-surat yang telah diminitkan kepada mereka. Sangat mudah dan sangat senang. Tuan-tuan dan puan-puan, apa istimewanya MySurat? MySurat selain boleh diakses menggunakan komputer riba ataupun PC, MySurat boleh diakses menggunakan telefon bimbit. Jadi sangat mudah. Di mana-mana boleh tengok surat-surat terkini yang telah diminitkan kepada pengguna. Jadi pengguna tak ada alasan bahawa tak dapat surat, terlepas pandang dan sebagainya. Sebab pengguna boleh menyemak kembali surat-surat yang telah diminitkan kepada mereka. Dan istimewanya MySurat menyokong kepada bumi hijau, menyelamatkan bumi, go green, kerana mengurangkan penggunaan kertas. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat apa kata pengguna tentang MySurat. MySurat memudahkan sebab kita boleh akses dari masa ke semasa dan di mana saja. Okey, terima kasih. Okey, MySurat tu memudahkan urusan cikgu-cikgu untuk mencari surat. Contohnya kalau nak pergi kursus ke apa, tak payahlah tanya kerani, mana surat. Kalau surat contohnya nanti nak claim ke apa ke, buka MySurat. Sangat memudahkan urusan. Terima kasih. Alhamdulillah, MySurat telah berjaya menyelesaikan isu yang timbul. Guru-guru dan AKP sangat sulit masa. Untuk di masa akan datang, dan kita sedang dalam pembinaan sistem di mana MySurat akan diletakkan sekali di sebelah surat yang telah diminitkan adalah borang minit curai. Jadi guru-guru dan AKP yang telah pergi mesyuarat bengkel dan sebagainya boleh terus tulis minit curai. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah inovasi yang telah dilaksanakan di SK Kuala Pegang dalam menguruskan surat-surat secara digital melalui MySurat. Alhamdulillah, MySurat sangat mudah dan sangat senang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ialah Nurin Adina binti Nasaruddin. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda bagi sejarah sekolah rendah. Saya juga merupakan pelajar dari Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Sultan Abdul Halim. Tajuk inovasi yang saya hasilkan ialah Multifunctional Box. Seterusnya, sebelum melangkah lebih lanjut, saya ingin mengemukakan penyataan masalah yang sering berlaku terutamanya dalam konteks mata pelajaran yang sejarah. Baiklah, terdapat dua faktor yang sering berlaku, iaitu yang pertama ialah segelintir murid menganggap mata pelajaran sejarah ialah mata pelajaran yang membosankan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka menganggap sejarah hanyalah pembacaan yang diisi dengan fakta semata-mata.
Baiklah, yang kedua pula ialah pendekatan pengajaran guru yang bersifat konvensional ataupun tradisional. Selalunya, guru yang sudah lama dalam bidang pendidikan, mereka lebih menggunakan pendekatan yang berpusatkan kepada guru sehingga menyebabkan murid tersebut berasa bosan. Saya menamakan multifunctional box disebabkan oleh inovasi tersebut boleh digunakan untuk dua fungsi iaitu sebagai nota dan permainan. Ini merupakan hasil gabungan di antara bahan mawjud dan bahan digital yang berunsurkan permainan digital yang berkonsepkan Mobile Legends. Terdapat 4 permukaan dan setiap permukaan mewakili satu standard pembelajaran. Saya memilih tajuk 9 pointer iaitu bendera kebangsaan yang bertepatan dengan DSKP Sejarah Sekolah Rendah tahun 5. Saya juga menggunakan pendekatan didik hibur berbentuk gamifikasi. Baiklah, saya pergi dahulu kepada bahagian mawjud multifunctional box. Terdapat 4 bahagian pada setiap permukaan. Sudah saya katakan, setiap permukaan mewakili satu standard pembelajaran. Pada permukaan yang pertama ialah sejarah bendera kebangsaan yang di mana menu penggunaannya ialah guru atau murid boleh menggerakkan objek ataupun orang tersebut pada setiap fakta sejarah lalu membacakan fakta tersebut apabila sampai ke fakta yang berikutnya. Ini dapat meningkatkan kemahiran membaca murid dan mengingat kepada fakta-fakta sejarah tersebut. Pada bahagian kedua pula iaitu nama bendera kebangsaan Malaysia yang berbentuk poster. Poster dipilih sebagai salah satu bentuk penerangan lebih mudah bagi guru untuk menerangkan konsep dan memudahkan murid untuk lebih mengingat. Kod QR yang disertakan dan apabila murid ataupun guru mengimbas kod QR tersebut, satu link YouTube akan muncul pada paparan skrin yang berkaitan dengan lagu negaraku. Hal ini termasuk dalam pendekatan yang melibatkan auditori yang menerapkan elemen nyanyian beserta nilai patriotisme. Pada bahagian ketiga pula ialah mengenali warna dan lambang bendera kebangsaan. Bahagian tersebut boleh dijadikan sebagai nota ataupun permainan kerana murid boleh mencabut atau melekatkan kembali bagi melabelkan makna dan warna jalur gemilang. Pada bahagian keempat iaitu mengenali bendera kebangsaan negara Asia. Bahagian tersebut boleh dijadikan sebagai nota ataupun permainan kerana murid boleh melabel bendera kebangsaan bagi negara-negara Asia tersebut dengan berkonsepkan seperti ampaian baju yang menggunakan penyepit. Baiklah, kita teruskan lagi dengan bahagian gamifikasi digital berkonsepkan Mobile Legends. Kenapa saya memilih Mobile Legends? Kerana Mobile Legends merupakan satu aplikasi permainan digital yang terkenal di kalangan murid sekolah rendah maupun sekolah menengah. Permainan digital pada bahagian atas bumbung yang berwarna kuning dalam bentuk kod QR disertakan. Di sini lebih memfokuskan kepada permainan digital yang melibatkan unsur teknologi. Cara bermainnya ialah murid atau guru perlu mengimbas kembali kod QR tersebut dan permainan tersebut akan terus membawa kepada aplikasi PowerPoint. Baiklah, ini merupakan permainan digital yang dibina melalui aplikasi PowerPoint dan Mobile Legends dipilih sebagai inspirasi. Secara ringkasnya, terdapat 6 misi iaitu 6 soalan. Setiap misi yang diberikan mempunyai rujukan utama bagi murid iaitu buku teks sejarah tahun 5. Hal ini dapat memudahkan murid untuk meneliti jawapan dengan betul. Soalan-soalan yang dibina mempunyai jenis soalan yang berbeza agar murid tidak mudah berasa bosan dengan corak soalan yang sama. Hanya satu sahaja hero Mobile Legends yang dipilih iaitu Terizla. Dan apabila murid berjaya melengkapkan ke-6 misi tersebut, barulah kemenangan iaitu victory dicapai. Victory! Selari dengan pembelajaran abad ke-21, teknologi amat diperlukan bagi dunia pendidikan. Yang pertama bersifat kreativiti dan inovasi. Inovasi ini menggabungkan konsep permainan digital yang popular dengan elemen pembelajaran berasaskan misi. Setiap misi ataupun kita panggil sebagai soalan diperlu selesaikan oleh seorang murid ataupun secara berkumpulan yang dihubungkan dengan rujukan buku teks dalam bentuk PowerPoint. Soalan juga berbeza-beza bentuknya. Hal ini dapat mengelakkan murid daripada berasa bosan, memudahkan murid untuk merujuk maklumat yang relevan juga. Ini juga dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Seterusnya, keberkesanan penggunaan teknologi dalam multifunctional box iaitu penggunaan teknologi dan permainan ini adalah berkesan bagi meningkatkan pelibatan pelajaran murid dalam pembelajaran. Elemen permainan yang mencabar dan menyeronokkan ini dapat menggalakkan murid belajar secara aktif. Manakala dari segi bahan rujukan pula disediakan terutamanya dalam buku teks sejarah tahun 5 sebagai panduan rujukan utama.
Hal ini memudahkan murid untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap misi ataupun soalan. Ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman murid tersebut terhadap topik yang dipelajari, malahan dapat membantu murid mengekalkan fokus mereka dan minat sepanjang proses pembelajaran. Dari segi impak dan kelangsungan, iaitu pemahaman ini dapat memberikan impak yang ketara dalam meningkatkan kualiti pendidikan melalui pendekatan yang fleksibel dan boleh diperbarui. Misi-misi dalam pemahaman tersebut boleh dikemas kini mengikut perubahan dalam sukatan pengajaran yang digunakan oleh guru seperti soalan ataupun topik pengajaran. Hal ini dapat menjadikan sesebuah motivational box itu lebih relevan dan berguna dalam masa jangka yang panjang. Teknologi ini dapat memudahkan murid untuk belajar dengan cara yang lebih menyeronokkan, iaitu bersifat didik hibur yang dapat memberikan kesan positif terhadap kelangsungan pendidikan. Dari segi pelibatan komuniti sekolah, iaitu utamanya bagi seorang guru dan juga murid, guru boleh menggunakan motivational box sebagai bahan bantu mengajar, manakala murid pula dianggap sebagai pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati panel penilai serta rakan-rakan sekalian. Saya Suranti binti Abdul Wahab, penolong daripada SK Kuala Pegang. Saya akan membentangkan inovasi bertajuk modul KPS. Kajian saya ini adalah bertajuk meningkatkan kemahiran murid tahun 4 USM dalam mengenal pasti pemboleh box subjek sains. Untuk abstrak, kajian ini adalah untuk meningkatkan kebolehan murid 4 USM mengenal pasti pemboleh box yang direza dalam subjek sains. Setelah menjalankan pengajaran makro, saya dapati segelintir murid-murid menghadapi kesukaran mengenal pasti pemboleh box, terutamanya 3 pemboleh box yang utama, iaitu pemboleh ubah di manusia, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah di manusia. Untuk mengatasi masalah ini, saya telah menjalankan satu perancangan khas yang akan dijalankan dalam tempoh 3 minggu, fokus kepada penguasaan pemboleh ubah tersebut. Di mana segelintir murid ini yang tidak boleh menguasai kemahiran pemboleh ubah dengan betul dan baik. Setiap kali ujian dijalankan, akan ada murid yang gagal dan tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Maka kegagalan mereka ini menyebabkan saya mengambil keputusan untuk menggunakan uji kaji sebagai kaedah bagi membantu mereka meningkatkan kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah. Ini adalah bagi memastikan mereka tidak terus ketinggalan dalam subjek pelajaran sains, terutamanya bagi mengenal pasti pemboleh ubah. Dan saya juga ingin membantu mereka untuk mengatasi kelemahan mereka ini supaya mereka dapat lulus dalam kertas peperiksaan sains, khususnya dalam peperiksaan UASM. Objektif. Terdapat 5 objektif kajian ini. Yang pertama, meningkatkan kemahiran murid dalam peperiksaan, terutamanya bahagian B. Yang kedua, untuk memastikan bahawa murid ini boleh menjawab soalan mereka serta boleh mengenal pasti pemboleh ubah sama ada dari gambar, jadual dan juga graf. Selain itu, yang ketiga, untuk memastikan mereka mendapat pengalaman dan konsep eksperimen serta pemboleh ubah. Yang keempat, memudahkan mereka kepada pelbagai istilah yang berkaitan dengan pemboleh ubah seperti pemboleh ubah dimakan, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang terakhir sekali, untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenal pasti pemboleh ubah melalui uji kaji. Pernyataan masalah bagi kajian ini adalah yang pertama, meningkatkan kebolehan pelajar untuk mengenal pasti pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah uji kaji. Yang kedua, murid dapat membezakan 3 jenis pemboleh ubah tersebut. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab soalan berkaitan dengan pemboleh ubah, tujuan penyiasatan, kesimpulan dan juga membuat hipotesis. Kerana bila murid ini dapat mengenal pasti pemboleh ubah,
mereka dapat menjawab soalan-soalan yang lain dalam subjek sains. Okey, untuk fokus kajian, berdasarkan ujian bulanan diagnostik yang dijalankan pada tahun lepas, didapati 5 pelajar tersebut ni mendapat bahagian B yang postrak, mengawal mengenal pasti pemboleh ubah adalah yang paling lemah lah, yang paling sedikit markah yang diperolehi oleh mereka. Jadi menggunakan analisis prestasi markah 5 orang murid ini adalah yang dikaji. Bagi markah yang terakhir setelah dibuat kajian ini dan murid ini menjalankan uji kaji mengenal pasti pemboleh ubah melalui uji kaji, didapati markah mereka pada akhir tahun iaitu ujian akhir sesi akademik terdapat peningkatan daripada skor mengenal pasti pemboleh ubah. Dan ini adalah carta analisis prestasi ujian bagi 5 orang murid yang telah dikaji. Didapati berlaku peningkatan bagi konstruk yang seperti saya sebut sebentar tadi untuk mengenal pasti pemboleh ubah, bermula daripada diagnostik, pertengahan tahun dan dewasa. Okay, dari segi pelaksanaan kajian ini, kita bermula dengan tinjauan masalah. Kemudian seterusnya kita menjalankan analisis tinjauan masalah. Kemudian apakah tindakan yang boleh dijalankan? Dan terdapat 3 tindakan yang boleh dijalankan. Yang pertama, pelaksanaan uji kaji, latihan tubi yang berterusan dan juga pengajaran semula. Tetapi pengajaran semula mengambil masa oleh kerana subjek sains ini seminggu hanya 4 pasal saja, jadi terhadlah. Jadi oleh kerana itu kita buat lebih banyak kepada pelaksanaan uji kaji. Okay, setelah itu pelaksanaan tindakan dan penilaian, di mana terdapat 2 pemerhatian dan pelaksanaan tindakan yang kita jalankan, ujian pro dan ujian post dan juga pemerhatian. Seterusnya kita membuat refleksi terhadap kajian ini. Okay, ini adalah di sekitar uji kaji yang dijalankan. Di dalam uji kaji ini, murid-murid, kelima orang murid ini yang terdiri daripada 2 lelaki dan 3 perempuan telah mengenal pasti pemboleh-pemboleh ubah, dimalarkan, dimanipulasi serta pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan 3 uji kaji. Yang pertama berkaitan dengan kertas litmus bahan X, bahan Y dan juga bahan Z, mana murid menggunakan kertas litmus mengenal pasti bahan tersebut berdasarkan ini dia mengenal pasti pemboleh ubah lah. Okey, dan kemudian mereka juga mengambil suhu air, di mana mereka juga berdasarkan ini adalah uji kaji yang kedua dan ini adalah uji kaji yang ketiga. Begitu juga dengan markah diagnostik yang telah dibuat oleh mereka dan akhirnya ujian post dan juga ujian pro. Kesimpulan daripada kajian inovasi ini dapat membuktikan bahawa pendekatan berbentuk uji kaji dapat membantu murid memahami pemboleh ubah dengan lebih baik. Apabila mereka berpeluang mengalami sendiri proses eksperimen, mereka lebih mudah memahami konsep ini dan dapat menjawab soalan dengan lebih yakin. Saya berharap dapatan kajian ini dapat dimanfaatkan oleh yang lain dalam usaha meningkatkan kefahaman murid dalam topik pemboleh ubah. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih di atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Encik Anwar bin Ahmad, Pegawai SIC Plus Bahasa PPD Baling. 5 orang peserta seterusnya adalah: yang pertama, Rahilah binti Hamzah dari SK Batu Pekaka, Kedah. Yang kedua, Nur Raihan binti Yaakob dari SK Tunku Putra, Kedah. Yang ketiga, Ahmad Izzuddin bin Abdul Rahman dari SK Kuala Samak, Kedah. Peserta kita yang keempat ialah Ifah Ilhamina binti Ramzi dari UiTM Puncak Alam, Selangor. Dan peserta yang terakhir, Muhammad Nazmi bin Abdul Ghani dari SK Kuala Kuang, Kedah. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ustazah Rohilah binti Hamzah, Guru Data dan ICT SK Batu Pekakar. Saya mula berkhidmat di SK Batu Pekakar pada tahun 2022. Saya juga pernah memenangi anugerah emas pertandingan guru inovatif peringkat negeri Perak kategori sekolah rendah berkumpulan. Jadi hari ini saya ingin menerangkan tentang satu inovasi yang diberi nama ITAS. ITAS merupakan satu aplikasi penyimpanan rekod tasmik secara atas talian. ITAS dengan tagline-nya pantas dan mudah. Latar belakang, pada awalnya rekod tasmik ditulis dan disimpan dalam fail sisipan guru masing-masing. Setiap guru yang mengajar tasmik akan ada fail sendiri. Namun begitu menjadi masalah apabila rekod tersebut hilang atau tertinggal di sekolah. Data yang diminta tidak dapat diberikan dengan pantas. Hal ini kerana fail yang hendak dirujuk tiada bersama. Selain itu, jika guru lain menggantikan kelas tasmik, beliau tidak ada data yang betul tahap bacaan murid. Oleh yang demikian, ITAS dibuat untuk memudahkan pencarian dan pengumpulan data tasmik. Bila masa saja diperlukan, dia boleh merujuk ITAS. Semuanya di hujung jari sahaja. Mengenal pasti isu dan masalah. Antara dapatan kajian yang saya dapat, yang pertama, lambat mengesan kelemahan murid. Faktornya kerana rekod bacaan hanya disimpan oleh guru tasmik tersebut sahaja. Guru pendidikan Islam lain yang mengajar ulum, yang mengajar Quran, yang mengajar Jawi tidak dapat membantu untuk meningkatkan tahap bacaan murid tersebut. Yang kedua, lambat untuk mengakses data kerana fail rekod tasmik disimpan oleh guru-guru tasmik sahaja. Pengumpulan data mengambil masa yang lama. Yang ketiga, penyimpanan rekod tidak sistematik. Guru-guru tasmik ada cara tersendiri masing-masing menyimpan rekod tasmik. Dan yang keempat, masalahnya banyak data yang tercicir. Antaranya, data pelaporan JCOF tak sama dengan rekod bacaan murid sebenar dan dapat dikesan sebanyak 20 orang murid berlaku kesilapan pengisian data. Jadi intervensinya saya wujudkan ITAS. Beberapa kali mesyuarat telah diadakan, kami telah menjalankan analisis SWOT. Antara kekuatan di SK Batu Pekakar ialah kami mempunyai 4 orang guru yang mahir ICT. Jadi mereka lah pakar rujuk saya sebelum saya mencipta ITAS. Selain itu, saya menyahut seruan KPM iaitu penggunaan teknologi digital. Walaupun terdapat ancaman seperti gangguan capaian internet dan penguasaan ICT dalam kalangan guru. Rasional ITAS, yang pertama memastikan pengurusan dan pengumpulan data dapat dipertingkatkan. Yang kedua, laporan dapat dijalankan dengan lebih berfokus, berkesan, selain menjimatkan masa dan mengurangkan kos penggunaan kertas. Sebabnya semuanya guna telefon sahaja. Yang ketiga, senang untuk fokus murid yang lemah. Sebab dalam ITAS kita dah ada rumusan bacaan murid. Berapa lagi murid, berapa bilangan murid yang dah khatam, berapa bilangan murid yang masih Iqra' 1. Jadi kita boleh fokus dekat situ. Yang keempat, maklumat mudah untuk diakses di mana-mana saja. Kita bawa je telefon, bila-bila masa saja boleh dah terus bagi data.
Okey, objektif ITAS yang pertama menyediakan kemudahan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Yang kedua, memupuk dan menggalakkan penggunaan digital di kalangan guru. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian kemenjadian murid. Dengan adanya ITAS, guru boleh fokus murid yang lemah berdasarkan rumusan data yang terdapat dalam aplikasi ini. Yang keempat, penumpuan kepada murid yang lemah. Untuk pengetahuan semua, dalam ITAS juga terdapat analisis kehadiran. Kebanyakan murid yang lemah ini, mereka ada masalah ketidakhadiran ke sekolah. Jadi, kita akan rujuk ITAS kat bahagian kehadiran itu. Antara perancangannya, sebelum nak tumbuhkan ITAS ni ialah mengadakan mesyuarat bersama panitia dan kami membincangkan masalah yang terjadi. Jadi saya mengambil inisiatif untuk belajar nak cipta satu aplikasi, nak simpan rekod secara atas talian. Jadi semua orang boleh rujuk itu. Dan bermula pada awal tahun ni, dalam masa 3 bulan telah berlaku peningkatan jumlah murid khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, ini antara komponen yang terdapat dalam ITAS. Kita ada data tasmik, analisis kehadiran dan rumusan bacaan. Antara impaknya, yang pertama, memudahkan data diakses. Yang kedua, mudah proses data. Yang ketiga, mengurangkan kos pembelian fail dan kertas sebab kita tak perlu lagi dah nak guna fail, nak guna kertas, semua kita isi online. Yang keempat, peningkatan jumlah murid khatam Al-Quran. Yang kelima, meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan warga sekolah. InsyaAllah cadangan dan penambahbaikan selepas ni, ITAS akan diperluaskan lagi penggunaan kepada waris. Baik, sekian sahaja perbentangan saya. Mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nuraihan binti Yaakob dari SK Tunku Putra, Baling, Kedah. Hari ini saya akan berkongsi mengenai satu alat yang popular tetapi amat jarang digunakan oleh guru-guru di Malaysia di dalam membuat PDP dan juga pentaksiran. Tajuk yang saya akan kupas ialah kelebihan Quizizz sebagai inovasi dalam PDP, mengurangkan beban guru dan meningkatkan kecekapan. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut mengenai kelebihan Quizizz, mari kita lihat dulu isu-isu yang dihadapi oleh guru-guru di Malaysia. Sebagai seorang pendidik, sudah tentulah kita tahu tugas untuk mengajar bukanlah satu perkara yang mudah. Selain daripada mengajar, guru juga perlu membuat pentaksiran kepada murid di dalam kelas. Sejak akhir-akhir ini juga, beban tugas guru hangat diperkatakan di media-media sosial dan juga media massa. Namun begitu, cabaran terbesar seorang guru ialah dapat melakukan semua tugas tanpa mengabaikan PDP dan juga pentaksiran. Selaras dengan dasar pendidikan digital negara juga, guru-guru sering ditekankan untuk menggunakan teknologi pendidikan digital semasa mengajar. Ada sebahagian guru yang masih kurang mahir untuk mengendalikan peralatan-peralatan seperti laptop, komputer dan juga projektor. Ini semua menyebabkan guru merasa terbeban dengan tugas mereka. Apakah itu Quizizz? Quizizz adalah platform pembelajaran berasaskan permainan yang membolehkan guru-guru mencipta kuis interaktif dan ia boleh diakses oleh murid melalui telefon pintar,
komputer ataupun tablet. Ini bermaksud guru dapat menyediakan kuis dan murid dapat menjawab soalan di mana sahaja. Kuisis juga boleh diintegrasikan di dalam Google Classroom. Berbeza dengan kaedah tradisional, kuisis membolehkan pelajar menjawab soalan dalam bentuk permainan yang menyeronokkan. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan motivasi untuk belajar, tetapi dapat mengurangkan tekanan guru dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran. Bagaimanakah kuisis dapat mengurangkan beban guru? Dengan kuisis, guru boleh membuat pengajaran, boleh membuat slide, boleh membuat soalan dan juga boleh membuat pentaksiran. Seperti yang kita lihat di paparan, terdapat 5 bahan yang guru boleh guna dalam kuisis, iaitu membuat pentaksiran, membuat slide pembelajaran, membuat video interaktif, membuat soalan pemahaman dan juga membuat flashcard. Dengan teknologi AI juga, guru dapat menjimatkan masa dalam membuat soalan. Guru boleh membuat soalan daripada latihan yang sedia ada, boleh mengimport daripada dokumen, boleh menggunakan YouTube dan boleh menggunakan website hanya dengan memberi arahan-arahan mengikut tajuk yang bersesuaian. Ini adalah paparan kuisis yang telah lama saya gunakan sejak tahun 2020 ketika kita menjalani PDPR. Ia sangatlah mudah dan saya dapat membuat soalan dalam masa 10 minit dan kurang. Secara kebetulannya ketika ini saya merupakan calon super trainer di Malaysia. Jadi saya dapat kelebihan untuk mengakses pelan sekolah yang disediakan oleh kuisis. Ia amatlah menarik dan menyeronokkan. Kuisis juga dapat meningkatkan kecekapan dalam PDP, iaitu dengan menyediakan penilaian secara berterusan dan reflektif. Pelbagai bentuk soalan menarik dapat disediakan dan guru dapat mengakses markah secara automatik sama ada simpanan di awan ataupun bercetak. Ini adalah contoh soalan yang dapat disediakan oleh guru-guru dalam kuisis. Terdapat pelbagai soalan dan ia merangkumi semua subjek di sekolah. Ini pula ialah laporan kuisis yang telah dijawab oleh anak-anak murid saya. Okey, kita dapat melihat ketepatan markah mereka secara digital. Saya tidak perlu lagi menyimpan fail untuk kesemua laporan kuisis soalan mereka. Okey, ini pula ialah paparan bagaimana guru dapat menyimpan markah pelajar. Okey, sama ada guru dapat mencetak, guru dapat memuat turun dan menyimpan di dalam Google Drive ataupun di internet. Guru juga boleh menghantar email kepada ibu bapa murid dan mereka dapat mengetahui sejauh mana kemajuan anak mereka. Dan guru juga boleh menghantar report melalui link yang disediakan di dalam kuisis. Ini amat memudahkan guru kerana guru tidak perlu lagi menanda jawapan secara manual dan dapat mengurangkan kesalahan memberi markah. Ini pula ialah paparan kuisis yang dimuat turun oleh saya melalui Google Sheet. Jadi saya hanya perlu ada satu folder yang boleh menyimpan kesemua markah pelajar saya. Dengan kuisis juga pembelajaran dan pelibatan murid lebih menarik kerana murid-murid sekarang lebih suka bermain game walaupun secara pembelajaran. Ia dapat meningkatkan motivasi murid
dan mereka suka bersaing secara langsung di dalam talian. Dengan kuisis juga murid dapat menjawab soalan berulang kali sehingga mereka faham dan dapat menguasai sesuatu tajuk. Ini ialah contoh di mana soalan yang berbentuk permainan. Dan murid-murid amat teruja untuk menjawab soalan berbentuk ini. Ini pula soalan untuk murid-murid melabel jawapan yang dikehendaki. Apakah impak kepada murid-murid saya selama saya menggunakan kuisis dalam pembelajaran? Seperti yang anda lihat, PBD pertengahan tahun mereka hanya TP5 dan TP4 sahaja yang mereka kuasai. Berbanding pada UASA 2025, ramai murid yang dapat menguasai, dapat menjawab soalan dan prestasi mereka menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Secara keseluruhan, kuisis adalah alat yang sangat berkesan dalam meningkatkan kecekapan PDP dan mengurangkan beban guru. Dengan kemudahan penilaian automatik, interaktiviti yang tinggi dan fleksibiliti dalam pembelajaran, kuisis bukan sahaja memudahkan kerja guru tetapi membantu pelajar untuk lebih faham dan menikmati proses pembelajaran di dalam kelas. Jika anda perlu mencuba, harapan saya agar anda semua dapat memberi peluang kepada kuisis untuk mengubah cara anda mengajar dan belajar. Saya juga berharap agar Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyediakan satu pelan kepada daerah ataupun sekolah untuk guru-guru terus menggunakan aplikasi ini, seterusnya dapat mengurangkan beban guru untuk membuat pengajaran dan pentafsiran. Untuk itu, sekian terima kasih daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ahmad Izzuddin bin Abdul Rahman, guru daripada Sekolah Kebahasaan Kuala Samak, Kuala Kedah, Kedah. Hari ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi pintar yang kami bangunkan bagi memudahkan guru dan pelajar menilai tahap penguasaan pelajar yang lebih sistematik dan efisien. So, dalam dunia pendidikan sekarang berasaskan teknologi, cabaran utama yang dihadapi oleh guru adalah kaedah merekod dan menganalisis pencapaian pelajar dengan cepat dan tepat. So, oleh itu aplikasi ini diperkenalkan bagi mengatasi masalah tersebut melalui satu sistem imbasan kad QR yang unik bagi setiap pelajar. So, bagaimana aplikasi ini berfungsi? Untuk makluman semua, sekolah kami memberikan setiap pelajar mereka satu kod QR yang mengenai maklumat peribadi mereka. So, selepas sesi pembelajaran atau ujian informatif, guru hanya mengimbas kad QR pelajar dan memasukkan tahap penguasaan mereka mengikut skala yang ditetapkan. So, data ini akan dihantar dan simpan secara automatik dalam sistem pengkalan data yang boleh diakses oleh guru, pentadbir dan siapa sahaja yang terlibat pada bila-bila masa saja. Kalau kita tengok dalam telefon ini, so apabila ini kita masuk kepada ruangan menu. Kita pergi kepada aplikasi yang kita gunakan. Ni ada menu scan. So, kita pilih satu kad pelajar, kita klik ke perkataan scan. So, kita akan dapat scan soalan pelajar. So, nama yang terlibat adalah Nur Aina Safia Fitullah. So, kelas yang terlibat adalah kita pilih kelas 1 UM. Kita set kelas UM. Subjek yang kita gunakan adalah subjek sains. Contohnya, rekod presentasi kita ada standard pelajaran, kita pilih mungkin 5.1.1. Tahap penguasaan apa yang kita berikan kepada pelajar ni, contohnya kita nak kepada tahap 4, TP4. So, kita pilih guru yang terlibat, mungkin Puan Nur Azwar. Lepas kita akan submit. So, data yang ini akan disimpan terus disimpan dalam storan Google Sheet yang akan dipantau. Aplikasi ini sebenarnya dia menjimatkan masa dan menggunakan kesilapan dalam rekod data secara manual. Sesungguhnya guru lebih mudah untuk menggunakan aplikasi ini kerana tidak memerlukan satu kertas ataupun buku catatan untuk kita simpan data. So, data itu boleh dibawa pada bila-bila masa saja. So, selain itu, kami juga menggunakan kaedah ini untuk satu sistem untuk memantau disiplin pelajar. So, selain digunakan tahap penguasaan, aplikasi ini digunakan untuk memantau disiplin pelajar. Bagaimana sistem ini memantau disiplin pelajar?
pelajar-pelajar yang memakai kad QR apabila melakukan kesalahan atau menunjukkan satu tingkah laku yang baik, kita akan rekodkan nilainya. Contohnya kita ambil satu link dan korang baik. So kita scan nama pelajar tersebut. So kita pilih kelas dia 1 UM. Mungkin kita beri kesalahan dia tak bawa, mungkin tidak melakukan kerja sekolah ataupun tingkah laku kurang sopan. Kita pilih guru pengadu contohnya dan kita catat kesalahan pertama, kedua dan ketiga. Kita akan sani. So data ini akan disimpan di sistem Google Sheet, akan dipantau oleh guru disiplin, guru hal ehwal murid dan pentadbir. Maka rekod yang kita akan simpan ini kita akan bawa kepada akhir tahun untuk kita rekod dalam sistem SCDM pula. So kalau pelajar-pelajar melakukan aktiviti yang baik, contoh melakukan satu tingkah laku yang terpuji dan baik, kita akan kumpulkan data-data tersebut dan di akhir penggal atau di akhir sesi kita akan bagi hadiah ataupun ganjaran kepada mereka kerana atas dasar kemudian mereka melakukan perbuatan terpuji itu. Selain itu, kita ada juga satu menu yang lain, iaitu menu pinjaman bilik. So guru-guru kadang-kadang ada masalah berebut antara menggunakan bilik-bilik khas. So bilik khas kita boleh buat, ada bilik LBT, bilik sana, bilik dan sebagainya. So guru-guru hanya perlu pilih masa, pilih waktu dan hanya perlu tekan submit saja untuk mendapatkan bilik-bilik tersebut. Ini yang sangat memudahkan guru dan pelajar untuk membuat pilihan mereka sendiri. So bila kita kembali ini, kita ada juga berkolaborasi dengan ibu bapa dan waris berkenaan tentang masalah kerja pelajar. So apa yang kita buat adalah kita sediakan satu menu pemberian kerja. Satu menu kerja selepas saja guru sesi pembelajaran. So guru-guru akan memberi kerja dan guru-guru akan masukkan kerja sekolah yang mereka berikan kepada pelajar. Guru-guru hanya perlu type kelas, buku yang digunakan contoh buku dia 1, saja apa yang buku digunakan contohnya saja matematik, catatan mungkin muka surat 1, muka surat 2, maka guru-guru akan klik kepada perkataan submit. So semua data itu akan disimpan dan akan dipantau oleh ibu bapa pula. So aplikasi aplikasi akan dibina kepada ibu bapa untuk mereka memantau. Contohnya kita beri kepada carian data, kita klik kepada kerja sekolah, kita pilih kelas 2 UKM, akan terpapar kerja sekolah ni berikan oleh guru. So yang ini adalah kolaborasi bersama ibu bapa. Ibu bapa boleh memantau kadang-kadang. Sebelum ini kita gunakan aplikasi WhatsApp, tetapi aplikasi WhatsApp kadang-kadang memberi info-info yang tidak berkenaan tentang pelajaran. Jadi ini aplikasi ini adalah satu yang bagus untuk waris ibu bapa bersama guru memantau pelajaran. Contohnya adalah berkenaan tentang kesalahan pelajar. Maka kita boleh tengok macam pelajar, kita type perkataan kelas 2 UKM, maka kita akan mendapati ada nama-nama pelajar di situ. So, apa kesalahan yang mereka berbuat, apa ni. So data ini akan disimpan oleh guru hal ehwal murid dan guru disiplin untuk memantau. Contohnya, kadang-kadang guru juga menghadapi masalah untuk mengetahui tarikh lahir pelajar, alamat pelajar, nombor telefon pelajar dan sebagainya. So, apabila kita buat, kita hanya paste nama pelajar. So, kita akan dapat senarai nama pelajar. Contohnya, kita dekat kenalannya, asal dia lahir dia, alamat dia di mana tinggal, nombor telefon dan sebagainya. Semua ini adalah memudahkan guru dan pelajar. Jadi, guru-guru akan lebih fokus untuk belajar. So, dengan menu tadi itu kita ada menu lagi kedah RMT, menu harian dan sebagainya. Semua yang kita buat ini supaya pelajar atau guru lebih fokus kepada kerja mereka untuk belajar dan mendalam ilmu berbanding kerja-kerja lain. Maka Hai, saya Ifa Ilhamina binti Ramzi, merupakan pelajar VITM Puncak Alam Selangor, akan membentangkan sedikit sebanyak tentang Web 2.0, di mana ini merupakan website dan aplikasi pemangkin interaktiviti dan kolaborasi dalam pembelajaran abad ke-21. Apakah yang dimaksudkan dengan Web 2.0? Web 2.0 adalah merupakan teknologi web yang memfokuskan perkongsian maklumat seperti komunikasi dua hala dalam platform atau laman web yang menggunakan internet untuk fungsi tersebut. Web 2.0 juga memfokuskan membaca dan menulis menggunakan internet pada abad ke-21. Dalam pembelajaran, Web 2.0 sangat sesuai digunakan dari semasa ke semasa bagi menarik minat orang untuk belajar dengan berkesan.
Isu dan masalah daripada kajian ini apabila pelajar dan pengajar lebih gemar pembelajaran tradisional berbanding pembelajaran menggunakan teknologi. Ini kerana mereka terbiasa dengan pembelajaran sebegitu yang membuatkan mereka berfikiran bahawa teknologi tidak memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Pelajar dan pengajar seringkali lebih selesa dengan kaedah pembelajaran yang telah mereka kenali sejak lama. Pembelajaran tradisional biasanya melibatkan pengajaran secara langsung di dalam bilik darjah yang memberikan keselesaan dalam struktur dan rutin. Sebaliknya, pembelajaran pembentukan teknologi memerlukan perubahan cara berfikir, kaedah pengajaran serta penglibatan dalam platform digital yang mungkin terasing. Kedua-dua pelajar dan pengajar mungkin sudah terbiasa dengan kaedah pembelajaran tradisional yang mengutamakan pengajaran langsung, pembelajaran berasaskan buku teks dan penilaian berasaskan peperiksaan. Kaedah-kaedah ini mungkin dianggap lebih mudah diuruskan dan dipahami, serta lebih terbukti dalam sistem pendidikan yang telah lama diamalkan. Untuk penyelesaian masalah daripada isu tersebut dengan mengadakan permainan berasaskan pembelajaran seperti game yang sering diguna pakai pada era kini mengikut situasi semasa. Dengan penggunaan Web 2.0 juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dan pengajar. Pengajar perlu diberikan latihan berterusan tentang cara menggunakan teknologi dengan berkesan dan mengintegrasikan ke dalam kurikulum secara perlahan-lahan dengan mengambil kira kebimbangan dan kekangan yang ada. Untuk mengatasi kebergantungan ini, adalah penting untuk menunjukkan bagaimana teknologi boleh melengkapi dan meningkatkan pembelajaran tradisional, bukan menggantikannya. Teknologi boleh digunakan sebagai alat untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dengan memberi peluang kepada pelajar untuk lebih berdikari, berkolaborasi dan mengakses maklumat yang lebih luas di luar bilik darjah. Di sini saya ada lampirkan beberapa contoh website dan aplikasi Web 2.0 yang sering diguna pakai dan memberi faedah kepada pembelajaran pada era kini. Namun, terdapat banyak lagi website lain selain daripada yang telah ditunjukkan. 3 website ini juga termasuk dalam contoh-contoh Web 2.0. Kesemua website tersebut sesuai untuk diguna pakai dalam pembelajaran kini. Ia dapat menunjukkan kolaborasi antara pelajar dan guru serta memberi keseronokan serta motivasi kepada pelajar untuk mengulang kaji pelajaran mereka serta berkongsi ilmu dalam website kepada orang. Di dalam video ini menunjukkan salah satu Web 2.0 iaitu Quizizz, di mana ianya boleh dijadikan alat mengulang kaji pelajaran di sekolah serta dapat memberi motivasi dan juga menambah minat pelajar untuk belajar. Dalam Quizizz ini memberi sound effect kepada pengguna jika jawapan yang dipilih adalah betul atau salah. Pada akhir kuis tersebut, ianya akan memaparkan markah keseluruhan yang mereka perolehi daripada kuis yang dijawab sebentar tadi. Seterusnya ialah penglibatan bagi ibu bapa, guru serta pelajar dalam penggunaan Web 2.0 sangat memberi kesan kepada pembelajaran yang interaktif. Saya akan mulakan dengan penglibatan pelajar dalam Web 2.0 di mana ianya dapat berinteraksi lebih aktif dalam pembelajaran dengan mengemukakan soalan, pertanyaan dan mencari jawapan serta dapat berkongsi pendapat di dalam website seperti blog dan juga Wikipedia. Selain itu, pelajar juga dapat menghasilkan pelajar yang kreatif dalam menghasilkan projek, penghasilan video yang menarik serta nota yang ringkas dan mudah dipahami. Pelajar juga mudah menghantar tugasan yang diberikan melalui Web 2.0 dan juga mudah menerima maklumat daripada guru mereka sendiri. Bagi penglibatan guru pula, guru dapat merancang aktiviti pembelajaran dengan meminta pendapat daripada pelajar yang boleh menarik minat pelajar serta dapat berkongsi maklumat dan aktiviti bersama. Guru dapat menilai pelajar dengan lebih mudah serta dapat memberi maklum balas dan berinteraksi dengan segera dan berkesan. Bagi penglibatan ibu bapa pula, pemantauan anak tentang kaedah pembelajaran serta penilaian yang dibuat oleh guru kepada anak mereka sendiri.
ibu bapa boleh menjadi sumber pendidikan kepada anak mereka sendiri dengan mempelajarinya melalui Web 2.0 itu sendiri dengan pelbagai kaedah yang sesuai. Kesan-kesan Web 2.0 ini sendiri, yang pertama ialah pelajar dapat menemukan cara pembelajaran baharu yang menjadi minat mereka untuk belajar. Yang kedua, guru dapat berdaya saing dalam pendekatan cara pengajaran mereka sendiri. Dan yang terakhir ialah dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan juga sekolah. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada seluruh slide yang saya bentangkan sebentar tadi ialah Web 2.0 dapat memperkenalkan alat yang berinteraktif kepada pelajar dan pengajar untuk berinteraksi antara satu sama lain serta dapat berkolaborasi dengan pengajar dan pelajar luar negara bagi bertukar pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta kolokium Baling E-Summit 1.0. Saya Muhammad Nazmi Abdul Ghani daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Kuang akan membentangkan dapatan saya berkenaan didik hibur mampu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab tahun 6 UM. Ia dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Kuala Kuang. Sedikit berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Antaranya Dr. Sugata Mitra mengatakan bahawa dengan teknologi pelajar mampu belajar secara sendiri dan beliau membuktikan dalam eksperimennya bahawa kanak-kanak boleh belajar sendiri dengan diberikan akses kepada komputer dan internet. Begitu juga Bill Gates, pengasas Microsoft, menyatakan bahawa ICT dalam pendidikan boleh memperkasa guru dan pelajar dengan sumber yang lebih luas. Beliau menekankan kepentingan pembelajaran digital dan kursus dalam talian untuk menjadikan pendidikan lebih mudah diakses. Jadi secara kesimpulannya, berkenaan penggunaan ICT dalam pendidikan ini, tokoh-tokoh bersetuju bahawa ia penting, tetapi cara penggunaannya harus bijak dan berfokus kepada peningkatan kualiti pembelajaran, bukan sekadar menggantikan kaedah tradisional, tetapi dia memerlukan perancangan yang betul. Jadi penggunaan teknologi inovasi dalam pendidikan ini bukan sekadar ia hanya dilaksanakan secara hit and run sahaja, ia harus berfokus dan berstrategi. Baik, latar belakang murid di Sekolah Kebangsaan Kuala Kuang, majoriti pelajar adalah merupakan pelajar luar bandar. Baling ini sendiri daerah luar bandar, jadi kebetulan pelajar di tempat kajian ini dilakukan juga adalah merupakan pelajar yang tinggal di luar bandar. Yang keduanya, pelajar-pelajar ini setelah dinilai, mereka menguasai kosakata yang sangat terhad dalam bahasa Arab. Dan sebahagian daripada mereka juga tiada keyakinan dalam menyebut kalimah-kalimah baru dalam bahasa Arab. Barangkali kerana mereka tidak mendengar secara harian ataupun tidak menyebutnya secara harian. Baik, kaedah didik hibur yang saya gunakan, apa itu didik hibur? Ia merupakan satu kaedah gabungan antara audio, visual dan lead yang ada dalam diri pelajar. Audio untuk mendengar, visual untuk melihat apa yang dilihat, dan lead ini bagaimana pelajar membantu rakan-rakan lain menggunakan teknologi yang ada, menggunakan gadget-gadget instrumen teknologi yang ada untuk memimpin kefahaman rakan-rakan yang lain. Kita mulakan dengan didik hibur. Kaedah yang saya gunakan, ia merupakan lagu ataupun nasyid yang kita ambil sama ada di YouTube ataupun yang dicipta sendiri, yang diubah sesuai dengan tajuk-tajuk yang dipelajari oleh pelajar bahasa Arab untuk subjek bahasa Arab tahun 6. Dan saya gunakan didik hibur ini ada kalanya sebagai set induksi, ada kalanya sebagai peneguhan kepada pelajar yang lemah, dan ada kalanya sebagai pengayaan untuk pelajar-pelajar yang telah menguasai. Hasil daripada pelaksanaan didik hibur ini dapat dilihat bahawa ia mampu merangsang kemahiran utama bahasa Arab bagi pelajar-pelajar kita. Bagi subjek bahasa Arab sekolah rendah, ada 4 perkara utama yang perlu dicapai oleh pelajar, iaitu maharatul istima', kemahiran mendengar, kemahiran membaca, maharatul qira'ah, maharatul kitabah, kemahiran menulis, dan maharatul kalam, kemahiran bertutur. Ini antara kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam
silibus bahasa Arab sekolah rendah, dan kaedah didik hibur ini mampu membantu pelajar untuk menguasai maharah-maharah ataupun kemahiran-kemahiran yang ada ini. Baik, berikut merupakan pemerhatian suasana aplikasi didik hibur yang kita laksanakan. Ini suasana di kelas, tuan-tuan. Bagaimana ketika mana set induksi didik hibur dijalankan. Kita menggunakan lagu-lagu yang menjadi kebiasaan haluan telinga pelajar sebagai satu set induksi untuk memberitahu bahasa Arab ini tidaklah susah, bahasa Arab komunikasi ini. Baik, kita lihat. Okey, mithlamatul azafir gariskan. Mana? Okey, betul tak jawapannya? Sahih. Jadi pelajar sendiri yang membantu rakan-rakan yang lain untuk menyelesaikan masalah. Dan nasyid yang saya gunakan di set induksi tadi, bila pelajar menjawab soalan, kalau dia tak ingat kalimah-kalimah tersebut untuk dipadankan dengan gambar, dia akan nasyidkan secara ringkas, secara kendiri, untuk recall, untuk ingat balik kalimah-kalimah yang perlu gunakan. Baik, berikut merupakan dapatan soal selidik yang kita jalankan daripada pelajar berkaitan penembusan internet di rumah. 70% pelajar ada penembusan internet di rumah, 30% tidak ada capaian, hampir 50% pelajar, 55% pelajar berkongsi peranti. Maksudnya mereka, sebab itulah kadang-kadang mereka tak mencapai penguasaan ICT dengan lebih baik, karena mereka berkongsi peranti. Dan pelajar kita 60% tidak mempunyai tablet sendiri, gadget sendiri. Baik, jadi selepas kita laksanakan didik hibur ini, minat pelajar, 100% pelajar menyatakan bahawa mereka semakin minat bahasa Arab. 90% pelajar yakin bahawa kaedah ini mampu menambah kosakata, dan 85% pelajar mengatakan bahawa ia makin menambah kefahaman mereka. Jadi kajian ini, tuan-tuan, saya menggunakan data kuantitatif. Kita berikan soal selidik kepada pelajar, dan dalam masa yang sama, saya sebagai guru juga melakukan pemerhatian sama ada dalam bentuk video, hasil kerja pelajar dan sebagainya. Jadi hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa aktiviti seperti nyanyian, paparan bahan, audio-visual di layar, di skrin, di komputer, membantu pelajar adalah menghafal kalimah-kalimah baru bahasa Arab dengan lebih mudah dan lebih menyeronokkan mereka. Jadi kesimpulan daripada saya, pendidikan didik hibur bukan sahaja meningkatkan daya ingatan pelajar terhadap kosakata bahasa Arab, tapi juga menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan bermakna kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada pembentangan terakhir Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembentang atas perkongsian mereka yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, Pejabat Pendidikan Daerah Baling atas inisiatif yang cemerlang dalam menganjurkan kolokium ini. Akhir kata, semoga segala ilmu dan inovasi yang dikongsi hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan memperkasakan lagi bidang pendidikan di Malaysia. Dengan ini, saya, Anwar bin Ahmad, mengakhiri tugasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.